je nak jawab soalan satu. Adik, adik main sini. Tepuk tangan untuk adik. Adik ni berani ni. Okey adik. Soalan untuk adik. Adik main di sini. Jangan pergi awet ni. Itu awet. Ampun adik. Ada tu bagi mic adik. Adik, tadi dia pun cerita semua kan. Soalan tadi satu adik. Puasa tu wajib ke sunat? Macam kan? Wajib, betul tak? Oh hebat adik. Tanpa katanya jadi adik dapat 2 muncul. Macam tu tengok bayar. Oh merangkak tu. Adik dah jalan tu boleh jawab. Maksudnya dia beri perhatian. Bagus adik sekejap lagi Cikgu Mal akan menjaga tu. Lagi kita boleh main sementara nak balik kan. Seterusnya soalan ke tahun 2. Okey, Wan. Okey, Wan main sini. Wan kalau dengar bunga api muncul laju. Member baru lepas sunat. Sini. Sini. Oi, baju macam orang Arab tu. Okey, soalan untuk Wan kita bagi susah kira 4 tahun 2 kan. Okey, baik. Puasa ni Wan wajib kepada siapa? Orang Islam ke orang tak Islam? Oh betul lah kita ni Wan. Hebat Wan. Oh, bagus macam ni, bagus. Wan pun dapat 2 juga Memupuk sifat mahmudah seperti sabar. Yang kelima, mendisiplinkan diri. Dan yang terakhir mendidik diri mengawal hawa nafsu. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Hikmah puasa banyak aja. Okey, baik. Jadi kita dapat banyak dari hikmah puasa sebab dalam kita puasa. Dan hikmah tu kita akan dapat bila kita konsisten buat amal ibadat. Baik, untuk seterusnya kita beralih kepada Ustazah Hawa Humairah untuk menjawab. Bila kita puasa, kadang-kadang kita tak tahu aku puasa ni apa benda lah yang boleh buat batal. Contoh masuk sini tangan dalam hidung batal ke tak? Oh, terminum air sengaja batal ke tak? Jadi kita menjawab persoalan. Kita persilakan Ustazah Hawa untuk menjelaskan kepada kita apakah perkara-perkara yang batalkan puasa. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum. Soalan yang kedua diberikan kepada saya yang akan kita bahas ialah perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama sekali, perkara yang membatalkan puasa ialah makan dan minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja tertelan ke apa ke, tak batal. Haid dan nifas. Kalau last pun haid nifas tu macam dia ke belakang tu. Kantoi. Tetap batal. Muntah dengan sengaja. Kawan saya pernah kata, Umairah, aku dah muntah tau. Tapi nanti batal. Tak batal. Tak batal. Yang keempat, bersetubuh. Yang kelima, mengeluarkan air mani. Yang keenam, gila. Yang ketujuh, murtad. Murtad ni dia keluar daripada Islam. Yang terakhir sekali, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbungka. Sekian, terima kasih. Okey, bagus jawapan daripada Ustazah yang begitu berilmu lah. Kita panggil dia berbaik lah dengan ilmu yang dia ada. Dia boleh cerita semua. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Jadi kita dah tahu apa benda yang batal, apa benda yang tak batal. Jadi jangan lagi confuse Okey, seterusnya kita beralih pukul 6.46. Kita beralih kepada Ustazah Kisha Humairah. Kita nak tanya pula, sepanjang hari bulan Ramadan ni kita nak buat apa? Untuk amalan sunat supaya tamah. Dan nak 10 malam terakhir ni, dekat dengan 10 malam terakhir ni, kita nak buat apa amal supaya pahala kita bertambah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Okey, amalan sunat yang harus dilakukan
memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan doa, mendirikan solat sunat tarawih, menghidupkan malam dengan qiyamul lail dan solat-solat sunat, melewatkan sahur, memberi makan kepada orang yang berpuasa ketika berbuka, meninggalkan perkara yang sia-sia. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Kita dah dapat dah amalan-amalan sunat yang apa yang kita nak buat, apa yang kita tak boleh buat. Terima kasih kepada Ustaz Kisha. Nampaknya jawapannya dia laju mungkin sebab dekat kan buka lah kan. Sebab tak sabar nak buka dah kan. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada doktor kita yang manis, kekal lagi manis. Untuk menjawab soalan, apa itu tips untuk kita kekal bertenaga di bulan Ramadan? Daripada pagi tadi Ustaz letih, pagi mengajar, mari sekolah pun ada mai, apa petang pun boleh kekal lagi bertenaga. Mari mengajar, mari berlatih, siap dewan, semua kita boleh buat ni kan. Tahun 6, tahun 4 penat. Tapi kenapa kita boleh kekal bertenaga di bulan Ramadan dengan segala macam yang dipersilakan doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat beberapa tips untuk kekal bertenaga di bulan Ramadan ini. Di sini saya kongsikan beberapa tips untuk kekal bertenaga sepanjang hari ketika berpuasa. Yang pertama, disunatkan melewatkan sahur. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sahur itu berkat, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun dengan meminum seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas orang yang bersahur." Hadis riwayat Ahmad. Dengan melewatkan sahur, kita memberi masa kepada tubuh untuk mendapat tenaga yang berpanjangan sepanjang hari berpuasa. Yang kedua, makan makanan yang penuh serat dan karbohidrat. Untuk kekal bertenaga, penting untuk kita makan makanan yang penuh serat dan karbohidrat pada waktu sahur. Makanan yang penuh serat dan karbohidrat akan memberikan tenaga yang diperlukan oleh badan kita untuk berpuasa sepanjang hari. Yang ketiga, makan kurma dalam jumlah ganjil. Sunnah Rasulullah SAW dalam berbuka adalah memakan kurma dalam jumlah ganjil seperti 3 atau 5 biji kurma. Kurma kaya dengan gula semula jadi dan memberikan tenaga segera selepas berpuasa. Kurma memberikan tenaga segera dan membantu proses pencernaan yang lancar. Yang keempat, elakkan makanan bergoreng. Makanan bergoreng memang sedap, tetapi ia kurang baik untuk tubuh, terutamanya semasa berpuasa. Ia boleh membuatkan kita merasa berat dan lesu. Oleh itu, kita disarankan untuk mengelakkan makanan bergoreng. Pilihlah makanan yang lebih sehat seperti panggang atau kukus untuk memastikan kita kekal bertenaga. Yang kelima, elakkan makanan berempah dan pedas. Makanan yang berempah dan pedas boleh mengganggu sistem perhadapan kita. Ia boleh menyebabkan rasa tidak selesa dan meningkatkan rasa haus. Yang keenam, banyakkan minum air kosong selepas berbuka. Selepas berbuka, penting untuk kita banyakkan minum air kosong. Air membantu menghidratkan tubuh kita selepas seharian berpuasa. Kita perlu pastikan tubuh kita dapat kekurangan air agar ia berfungsi dengan baik sepanjang bulan Ramadan. Yang terakhir, elakkan pengambilan minuman berkafein. Minuman berkafein seperti kopi dan teh memang menggoda, tetapi ia boleh menyebabkan kita dehidrasi dan rasa cepat letih. Oleh itu, kita disarankan untuk mengelakkan minuman berkafein sepanjang bulan Ramadan. Sebaliknya, pilihlah minuman seperti air suam atau jus buah yang segar. Sebagai kesimpulan,
diperhatikan oleh semua. Semoga Ramadan kali ini menjadi bulan yang penuh keberkatan untuk kita semua. Wallahu a'lam. Okey, wallahu a'lam bisawab. Banyak penjelasan daripada doktor tadi. Okey, baik. Okay, jadi kita dapat apa benda yang kita nak buat supaya kita kekal bertenaga. Ada tak tadi dia tulis minum air batu? Ada? Tak minum air batu. Dia kata benda-benda yang nak sihat ni, benda-benda yang elok. Air masak banyak, tak ada manis sangat, tak ada goreng. Kalau kita pergi bazar Ramadan, kita beli apa banyak? Air, ayam goreng, murtabak, semua goreng. Lagi? Roti hijau goreng. Semua yang kamu sebut, semua itu bukanlah tak sihat, kurang berkhasiat. Sebab ada minyak, ada garam pula. Jadi insyaAllah hari ni kita pergi kantin, tak tahulah Cik Cok masak apa tadi. Minta lah ayam tu tak nak digoreng lah ya. Baik. Pukul 6.53, 7 minit saja lagi kita ada masa. Sebelum kita habiskan forum, kita beralih yang soalan ni dah, soalan ketiga kepada Al-Fadhil Ustaz Faiz bin Rosli. Soalan dia macam ni. Soalan dia berbunyi macam ni. Ada seorang tu dia naik basikal, laju dia naik basikal. Faham soalan Dia naik basikal nak balik rumah dia laju, tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan lebat, dia naik basikal. Tiba-tiba air hujan masuk dalam mulut. Dia naik kan, dia naik basikal, pasal kan ngantuk, dia menguap. Air masuk mulut. Air hujan tu. Apa hukumnya Ustaz? Batal ke tak puasa tu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Yang dihormati para hadirin sekalian, balik kepada soalan tadi. Hukumnya puasa sah kerana tidak sengaja. Ya. Ketika kita lupa. Barang siapa yang lupa sedang dalam keadaan berpuasa, lantas ia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya kerana Allah lah yang memberi dia makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Okey, baik. Ustaz ni dia lupa buat spek mata, jadi dia biasalah kalau spek mata tu dia jelas dah. Dia tak nampak dah. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Jadi kalau dia naik motosikal, dia nganga mulut saja-saja tak boleh. Contoh dia tak ujar orang nganga, memang nganga sajalah bagi masuk air penuh dalam mulut dia. Pada sampai orang pusing balik 5 kali pusing, kenyang lah dia. Dia saja buka mulut dan fikir kayu. Kalau tak sengaja tak ada masalah. Jadi selesai lah. Jadi semua boleh faham apa itu sengaja, apa itu tak sengaja. Sekarang kita beralih soalan ketiga untuk ahli panel yang pertama, iaitu Profesor Madya Uzair Aziran. Nak tanya? Tanya sekali lagi. Okey, untuk Profesor Uzair, soalannya yang berbunyi ketiga tadi. Yang kita bercakap hari ni ialah Ramadan, bulan sejuta rahmah. Jadi apa nak tahu apa benda yang rahmah sejuta itu? Jadi boleh ceritakan kepada kita apakah kelebihan bulan Ramadan dengan segala rahmatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rahim, majlis yang dihormati para hadirin sekalian. Mak dapat kuat. Balik kepada soalan tadi. Ramadan ni dia ada 4 kelebihan. Yang pertama,
Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keampunan dan ganjaran berlipat ganda bagi mereka yang melakukan amalan kebaikan. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan dan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Yang ketiga, umat Islam dapat mengerjakan solat sunat yang khas, iaitu solat tarawih. Yang keempat, Ramadan mengandungi malam yang penuh keberkatan, Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Profesor Madia Uzair atas pencerahan apa itu kelebihan bulan Ramadan. Okey, lengah laksiannya lengah ya. Tak apa, lujur kaki, tepuk-tepuk sikit, gerak-gerak. Ada satu lagi soalan untuk kita dengar. Kamu boleh buka soal jawab, kemudian kita akan beralih ya. Okey, baik. Duduk balik, sila balik. Okey, dah sila balik. Sebelum saya tanya soalan, tak ada jawab lagi, malu korang. Duduk elok. Okey, baik. Tadi Profesor Uzi ada bercerita kepada kita tentang satu malam namun dia Lailatul Qadar. Jadi untuk panel kita yang kedua, Ustazah Hawa, saya nak dengar ataupun saya nak tahu, apakah keistimewaan malam Lailatul Qadar? Dan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum. Soalan yang terakhir yang akan kita balas bersama saya ialah tentang malam Lailatul Qadar. Ustazah, apakah keistimewaan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu macam mana? 1000 bulan itu adalah 83 tahun 3 bulan. Yang kedua, keistimewaan malam Lailatul Qadar ialah malaikat Jibril turun bersama para malaikat membawa rahmat dengan perintah Allah. Yang ketiga, orang yang menghidupkan malam ini akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, mendapat keselamatan dan kebaikan, semuanya tanpa sebarang kejahatan dan terbit fajar. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Kita dapat itu apa itu malam Lailatul Qadar, apa kelebihan dia. Jadi di akhir Ramadan ini kita sama-sama berusaha menghidupkan malam supaya kita semua dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Baik, selesailah soalan kepada semua ahli panel kita. Kita beralih kepada soalan saya nak tanya kepada yang saya janji tadi kan. Tahu satu perempuan, siapa nak jawab soalan kat tangan? Tahu satu perempuan. Saya tak kenal nama apa. Oh, Umairah, Umairah sini. Okay, Umairah, Pak Umairah ni kan. Oh, tu kenal Umairah. Soalan untuk Umairah adalah, kita puasa ni kan Umairah kan? Apa nama bulan ni yang kita puasa ni? Bulan apa? Kita puasa ni nama ni bulan apa? Bulan dengan Ra, apa dia? Bulan apa? Buat apa? Ramadan. Okey, bagus Ramadan tanya. Okey, dapat hadiah 2 je kan? Kita tanya. Perempuan tahun 2. Siapa nak jawab angkat tangan? Perempuan tahun 2. Perempuan tahun 2, murid perempuan tahun 2. Siapa nak jawab? Angkatlah tangan tinggi, saya tak nampak. Saya jawab ni, saya tua dah. Perempuan tahun 2. Tidak tahu ni. Oh, tidak Ustaz. Aduh, apa Ustaz ni? Soalan untuk Arina. Arina cuba sebut satu benda yang menyebabkan puasa batal. Apa benda? Apa benda yang buat tu batal puasa? Apa? Satu benda. Okey, buat saya buat sikit. Okey, satu benda yang menyebabkan batal makan. Tepukan untuk Arina. Arina dapat 2 aja. Bagus. Lelaki tahun 6. Okey, siapa nak jawab? 6 dulu, 6, 5, 4. 6 dulu. Mutah dengan? Mutah dengan sengaja ke
ke tak sengaja? Sengaja. Okey, muntah dengan sengaja maksudnya batal puasa. Bagus. Arif. Membanggakan saya lah ya. Hanya jawab elok. Lelaki buka bagi susah sikit. Okey. Apakah manfaat puasa tadi Dr. Syarifah cakap tadi? Cuba kan sebut satu. Kalau kita puasa ni, apa jadi kesihatan kita? Banyak tadi 8 tadi kan? Kalau kita puasa apa kelebihan untuk kesihatan? Jadi macam mana? Oh, bagus, menurunkan berat badan. Hebat, tahniah. Betul-betul lah dia lebih berat ya. Dia ingatlah.